Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam episod kali ini bersama saya Faika Humaira. Pada tanggal 30 April, program Warna-Warni di Aidilfitri Purwawarda telah diadakan di sekitar SMK Alang Iskandar. Seperti kebiasaan, sambutan Hari Raya peringkat sekolah ini diadakan saban tahun untuk mengeratkan silaturahim antara warga sekolah. Ayo kita saksikan perjalanan program ini. Yang disediakan. Selamat Hari Raya. Semoga Hari Raya yang kita sambut hari ini memberikan kebahagiaan untuk kita dan sepanjang tahunlah, sehingga kita bertemu kembali pada Ramadan pada tahun hadapan dan kita menyambut Aidilfitri seperti biasa pada tahun 2026. Jadi selamat Hari Raya, selamat menikmati ibadah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Puan Nur Zuraifah, Pegawai SISC Plus Sains Sosial merangkap SLO SMILE. Terima kasih Puan kerana sudi diwawancara. Boleh Puan beri sedikit ulasan tentang program Warna-Warni di Aidilfitri atau lebih dikenali sebagai Purwawarda kali kedua pada hari ini? Jadi saya sebagai wakil PPD yang hadir pada hari ini mengucapkan ribuan terima kasih atas jemputan untuk turut serta menyertai Purwawarda hari ini. Jadi bagi saya Purwawarda ini sangat bagus. Saya nampak semua kita bersatu, semua merasai menikmati makanan yang sedap-sedap dan semua kaum nampaknya boleh bekerjasama, saling bantu-membantu, terutama juga guru-guru yang bekerja keras untuk melaksanakan program pada hari ini dan murid-murid juga saling bersatu, saling bekerjasama untuk menjayakan program yang sangat bagus dan sangat saya rasa memupuk perpaduan di kalangan murid-murid semua. Terima kasih Puan. Okey, sama-sama. Begitulah kemeriahan program Warna-Warni di Aidilfitri pada kali ini. Kelihatan begitu meriah dengan baju raya yang berwarna-warni dan aneka juadah yang enak. Terima kasih diucapkan buat semua warga SMILE yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan program kali ini, seperti peribahasa, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Sekian, jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.
Selamat Hari Raya kepada warga SMK Alang Iskandar. Selamat Hari Raya.